Masya Allah, panas ni. Okay, kita ambil ayam ni. Kita gaul-gaul dulu lah. Dia punya tu kan. Kita ambil ayam. Okay. Bismillah. Masuk. Ya. Gimana Ilyas seminggu tak nampak? Ilyas seminggu? Maksu merajuk lah. Pak Su dah tak sayang Maksu. Pula. Tak, Maksu apa? Seminggu tak ada video tu ada masalah kesihatan sikit. Jadi hari ni Maksu dah sihat. Jadi hari ni Maksu buat apa? Rutin macam biasa lah. Buat video macam biasa. Kenapa tu Maksu? Ada ayam ni. Ayam? Buat apa? Nak buat sup yang viral tu. Sup viral? Yang lalu lalang kat TikTok. Sup ni, sup hijau Chef Anis tu? Oh, yang tu. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badul lagi. Okey, setelah hampir seminggu, Mak Sila tak buat video. Jadi hari ni Mak Sila buat seperti biasalah. Okey, hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi yang mudah. Mungkin ramai dah cuba dah menu ni sebab menu ni menu viral dah lalu lalang dekat TT kan. Jadi hari ni Mak Su nak cubalah resipi ni kan. Sebab Mak Su tak pernah cuba lagi. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi sup ayam hijau viral Mak Su Ilyas Style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan dia kisar, Mak Su ada 1 biji bawang Holland, 1 inci halia, 8 ulas bawang putih. Lepas tu sepatut dia guna apa tu? Serbuk lada putih yang biji. Maksud tak ada, maksud guna yang apa tu, yang serbuk ni lah. Okay, lepas tu ni yang bahan yang buat dia apa kelainan tu kan, daun sup. Ada dalam 5 ke 6 tangkai daun sup lah. Lepas tu bahan tu kita kisar macam ni. Dia hijau. Okey, untuk bahan seterusnya maksud ada ayam, maksud guna 1 ekor. Lepas tu ada ubi kentang, carrot. Ni bahan hiasan dia lah. Bawang goreng, limau, cili padi. Lepas tu untuk bahan pelengkap dia masih ada sup bunjut, kiuk pati ayam, bawang merah dihiris bulat serta daun sup dan daun bawang. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, ni Mak sudah panaskan minyak, jadi kita kena tumislah bahan yang kita kisar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, kita ikut je resipi Chef Nabila tu bulat-bulat. Jangan kita deraka. Kalau kita tengok resipi orang kongsikan kat media sosial ni, kita kena follow betul-betul. Sebab apa sekarang? Dia buat elok je, kita buat jadi sup hijau dah macam apa? Dah macam air pandan. Tak boleh. Jadi kita follow betul-betul Sebab maksud tengok ada yang jadi macam sup air pandan pun ada. Jadi bahan-bahan ni kita kena tumis sehingga dia pecah minyak dan garing. Okay sahabat, nampak tu? Bila bahan tumisan ni dah pecah minyak macam ni, nampak dia dah garing macam ni. Okey, kita barulah kita masukkan apa tu, ni macam maksud nak letak ayam dulu Okey, maksud letak ayam dulu, maksud nak kecutkan dulu ayam ni. Bismillah. Okey, kita masukkan ayam ni. Maksud guna 1 ekor ayam. Okey, kita gaul sebati. Warna dia hijau ya. Harap-harap maksud punya sup ni jadilah ya. Okey, maksud nak kecutkan sikit ayam dia. Bagi dia hanya ayam ni hilang. Lepas tu baru kita masuk ubi dengan apa tu? Ubi dengan carrot. Okey sahabat, lepas tu maksud masukkan apa nama tu? Carrot dan ubi kentang. Okey. Kita gaul sebati dulu. Masya Allah. Okey, kita bagi dia sebati dulu baru kita masukkan air. Apa dia punya bahan tumisan ni wangi Mungkin sebab kita blend dia punya daun sup tu, dia menaikkan aroma. Okey, lepas tu maksud masukkan air. Bismillah. Okey, kita agak-agaklah air ni. Okey, macam maksud paras ni dah cukup dah sebab nanti ayam ni akan mengeluarkan air dia lagi. Okey sahabat, kita biarkan mendidih. Kita bagi apa nama tu, kentang, carrot dengan ayam ni masak dan empuk lah. Kita biarkan mendidih dulu. Maksud terlupa, biasalah bukan resipi maksud kan. Jadi
kita masukkan ni. Apa tu? Bahan sihir ni. Sup bunjuk ni. Okey? Kita biarkan mendidih. Terbagi dia mendidih, empuk elok. Baru kita masuk bahan-bahan yang lain. Ni dah jadi dah ni. Sebab dia tak jadi air pandan. Dah nak jadilah ni maksud buat ni tu. Okey? Biarlah dia empuk dulu. Okey sahabat, so maksud dah mendidih dah. Ada dalam 15 minit macam tu maksud rene dia. Jom kita tengok. Dah empuk ke belum? Jom. Okey sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bau dia wangi sahabat. Masya Allah. Alhamdulillah. Maksud punya sup tak jadi air pandan ya. Tengok tu kuah dia. Okey, kita nak tengok dia punya ubi tu. Ubi tu dah empuk ke belum? Kalau ubi ni empuk, pasal ayam dia pun dah masak lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ubi maksud pun dah empuk. Jadi dah ayam ni pun dah empuk lah. Jadi maksud nak masukkan bahan-bahan perasa dia. Okay, bahan perasa dia ada garam secukup rasa, gula sikit dengan cube pati ayam. Bismillah. Okey, bahan-bahan perasa tu bebas lah. Nak letak mak haji, mak ajah. Semua boleh. Terpulang sahabat ikut cita rasa. Tapi untuk Chef Anis ni dia guna cube kan. Jadi maksud letak cube lah. Biasa maksud masak, maksud tak letak cube. Sebab kita follow resipi orang. Jadi kita kena ikut lah. Ikut dia punya resipi tu bulat-bulat. Baru kita dapat hasil yang sama ataupun hampir sama. Okey, kita renekan sikit lagi. Ni dah nak siap lah ni. Nampak kuah dia pun elok je. Tak hijau. Tak hijau warna air pandan tu. Dia hijau tapi bukan hijau yang pelik lah. Okey, kita biar mendidih sekali lagi. Lepas baru boleh kita masukkan bahan-bahan yang terakhir tu. Okey sahabat, macam biasa maksud terlupa lagi. Sebab bukan resipi maksud. Okey, maksud nak letak sedikit lah dia putih lagi. Kita bagi dia gitu kan. Ni sup ni kalau kita makan panas-panas, kalau kita demam ke kan. Sekarang kan musim tak sihat. Anak-anak demam je kan. Jadi kita buat sup macam ni. Kan ada kentang. Penuh lah khasiat dia. Sesuai lah. InsyaAllah. Sembuh lah anak tu kan. Hasil pula air tangan seorang ibunya ikhlas kan. InsyaAllah. Boleh masak untuk anak-anak yang tak sihat. Kalau sihat pun boleh makan. Jadi bertambah sihat lagi. Gitu. Okey sahabat. Maksud punya apa tu. Sup ni dah mendidih dah. Nampak tu. Dah cantik elok dah. Jadi maksud nak masuk bahan seterusnya. Ni bahan hiasan ni lah. Okey. Bawang merah yang dipotong bulat. Lepas tu daun sup, daun bawang. Dan bawang goreng. Masya Allah. Memang wangi bau sup ni. Okey sahabat. Tengok ni. Masya Allah. Kuah maksu. Dia tak hijau pelik ya. Alhamdulillah menjadilah sup maksu ni. Okey sahabat. Ni kalau makan dengan nasi panas. Time tak sihat ni. Confirm ni. Berpeluh ni kalau demam. Masya Allah. Tengok ni. Tengok dia punya tu. Penuh dengan sayur-sayuran. Memang berkhasiat lah. Sup hijau viral ni. Okey sahabat. Sebelum maksu nak tutup api. Maksu nak rasa dulu panas ni. Bismillah. Kita nak tengok dia punya rasa dia okey ke tak sebelum kita hidang. Bismillah. Panas. Bismillah. Masya Allah. So delicious. Bombastic. Fantastic. Jangan lupa cuba. Alhamdulillah. Sup ayam hijau viral Mak Sulasta sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat. Ni maksud nak hidang dah. Okay. Bau dia memang Masya Allah. Wangi Okey, kita hidang dalam pinggan. Hari ni maksud tak makan nasi. Maksud ratah je lah. Diet lah konon-konon kan. Okey, lepas tu maksud hias lah. Ni kita nak makan, kita bagi hias cantik-cantik. Daun sup. Bawang goreng. Lepas tu nak pedas, kita letak cili padi sikit. Kita letak cili padi. Lepas tu limau. Lepas tu yang ni tadi pun kita letak balik. Okey, alhamdulillah siap. Alhamdulillah, sup ayam hijau viral Mak Sulasta dah siap je kita makan.
Okey sahabat, Mak Su nak makan dah. Hari ni Mak Su makan sup ayam ni tanpa nasi. Okay, Mak Su rata je lah. Okey, first sekali Mak Su nak rasa dia punya kuah dulu tanpa kita perah limau. Okey, nak rasanya original dia punya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas Bismillah. First bite je dia rasa refreshing. Dia rasa macam aroma. Dia ada aroma yang tersendiri. Walaupun kita tak guna 3 sekawan apa semua tu, dia rasa wangi. Dan menu ni sesuai lah kalau kita ada anak kita tak sihat. Ke kita sendiri tak sihat memang sesuai sebab sup ni dia sungguh refreshing, menyegarkan kalau kita hirup panas-panas macam ni. Bismillah. Memang sedap. Okey sahabat, Mak Su nak perah dia punya limau. Bismillah. InsyaAllah panas ni. Okey, kita ambil ayam ni. Kita gaul-gaul dulu lah. Dia punya tu kan. Kita ambil ayam. Okay. Bismillah. Masya Allah. Memang padu. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi inspirasi daripada Chef Anis Nabila ni. Memang sedap. Sahabat wajib cuba. Ni Mak Su pun first time cuba. Memang sedap. Dia punya sup ni memang refreshing, secukup rasa. Walaupun dia punya tak ada bahan rempah ratus, tapi dia ada aroma dia yang tersendiri. Memang sedap. Mak Su nak makan ubi ni. Kalau nak pedas gigit cili tu. Bismillah. Ayam empuk elok. Bismillah. Memang sedap. Ambil carrot. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Mak Su nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat sahabat yang support Mak Su daripada dulu sampailah ke hari ni. Mak Su ucapkan terima kasih banyak-banyak dan Mak Su sangat hargai. Yang mana tonton video Mak Su ni jangan skip iklan, okey? Tanda support Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Sheila Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.